Hai semua, saya Dr. Izzati daripada Poliklinik Mediprima Bukit Sentosa. Anda perasan tak, setiap tahun mesti ada beberapa musim yang ramai sangat orang tak sihat, terutamanya kanak-kanak di sekolah dan tadika. Tapi bukan sebab COVID, sebabkan oleh influenza. Apa itu influenza? Influenza ni merupakan satu penyakit bawaan virus. Contoh penyakit bawaan virus yang lain adalah seperti COVID-19. Tapi virus influenza ni sebenarnya telah ada di dunia sejak berpuluh-puluh tahun lagi. Untuk di Malaysia, virus influenza ni ada sepanjang tahun, tak kira masa. Tapi kita boleh lihat ada dua musim di mana ramai sangat yang mengidap ataupun dijangkiti oleh virus influenza ini. Biasanya di awal tahun dan di hujung tahun. Virus influenza ni dia akan menyerang hidung, tekak, saluran pernafasan dan paru-paru. Ada dua jenis virus influenza, iaitu influenza A dan influenza B. Tapi kedua-dua virus ni boleh menyebabkan gejala yang ringan maupun yang teruk sehingga boleh membawa maut. Antara simptom-simptom orang yang terkena virus influenza adalah demam, batuk, sesama, sakit tekak, sakit kepala, kesukaran bernafas, dan untuk kanak-kanak terutamanya boleh dapat sakit perut dan cirit-birit. Jika anda mempunyai tahap imuniti yang tinggi, biasanya jangkitan influenza ni akan menyebabkan gejala yang ringan sahaja. Tapi untuk siapa yang mempunyai risiko dan tahap imuniti rendah, biasanya akan boleh menyebabkan gejala yang teruk sehingga boleh membawa maut. Golongan yang berisiko tinggi adalah kanak-kanak bawah 5 tahun, warga emas, wanita yang hamil dan individu yang mempunyai penyakit kronik. Virus ini sangat mudah merebak dan menular melalui udara. Jadi lakukanlah langkah pencegahan seperti memakan masa tempat yang sesak, kerap cuci tangan dengan sabun dan juga tutup mulut jika ada batuk dan bersin. Anda juga digalakkan untuk mengambil vaksin influenza untuk meningkatkan imuniti badan dan mengelakkan jangkitan yang serius, terutamanya kepada golongan yang berisiko. Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi klinik kami di nombor yang tertera. Jangan lupa like, komen dan share video ini.